nak unboxing coklat Royce. Dengar suara tak? Coklat ni boleh dapat dekat IOI Mall Putrajaya. Harga dia RM52 je. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Share. Oh, dia ada bagi ais sekali. Dia balut ke? Kenapa dia bagi ais? Dia balut macam ni. Dia bagi ais. Dia kata coklat ni boleh tahan 4 jam je. Selepas kita beli dia boleh tahan 4 jam je. Kotak pun simple. Macam ni je. Simple je. Okay, kita try buka. Mari. Cik tolong tarik dulu. Dia bagi dry ice. Nampak? Special, sangat special. Dia bagi dry ice. Dia tak nak bagi cair. Dia macam ni je. Tak nak bagi cair. Kita try buka. Oh, tengok tu. Hitam ni pun macam tu je. Kita try buka. Dia bagi. Ha? Oh, dia ada koyak dia. Tak pernah beli. First time beli ni. Dia kata ni antara yang paling sedap. Antara banyak-banyak. Baik ke? Oh, dia bagi pisau lah. Dia bagi pisau. Ni untuk potong dia kan? Dia dah benda siap potong tak? Cahaya. Ha? Cahaya. Okey, tengok macam ni je. Macam ni. Nah, ini sedap coklat. Lagi kucuk ah. Ha? Kucuk kan? Nanti. Ha, okey, saya try rasa. Dia coklat ni. Abang minta air nak rasa. Nak rasa? Sedap tak? Jangan gigit besar sangat. Nanti kena Tak. Lagi ya. Ada macam-macam jenis nampak tu. Macam-macam. Apapun kalau nak beli coklat ni boleh datang dekat IOI Mall Putrajaya berhadapan dengan Lotus, Tesco Lotus. Okey, boleh rasalah. Apapun jangan lupa subscribe, like and share. Okey, bye. Assalamualaikum. Dah.